Dibenci orang pun bukanlah perkara yang penting dalam dunia ni. Disukai orang pun tak penting dalam dunia ni. Yang penting adalah menceritakan hal yang betul untuk orang Melayu berfikir. Kawan saya tadi dekat office lama, dia bagi tahu kata saya kena teruk kutuk dalam thread kerana saya bercakap kasar dengan tuan-tuan. Dia banyak kawan-kawan saya concern hantar mesej kata apa, kena berhati-hati kalau ketegasan saya yang melampau ni mungkin menjatuhkan saya. Lepas tu yang paling best dia orang guna apa tau? Netizen marahlah dulu diangkat Abang Zainal, sekarang Abang Zainal kata netizen bodoh. Dia orang ingat saya hidup dalam fikiran yang jumut macam tu. Yang saya ni seolah-olah superstar. Tuan-tuan jadikan saya ZRA. Lepas tu sekarang saya nak kena lah meruntun kat tuan-tuan. Dia tak faham dalam dunia ni kita bukan artis. Dalam dunia ni tell the truth. Okay? Lepas tu dia nak suruh kata pula, ada netizen buat komen. Dia ni dulu kita yang naikkan, sekarang dia maki kita. Dia ingat saya ni artis, saya penjual buku profesional. Sama ada anda sokong siapa tak sokong saya. Saya bermula dengan 3 bulan pertama live di TikTok, ada 150,000 rakan. Okay? Saya live Iran ni pun, saya rasa semalam kita tengok 45 campur dengan 27. Kita dah ada lebih kurang dalam 72,000 rakan baru. Jadi kalau nak suruh saya fikir semua benda yang berkaitan dengan kemasyhuran, netizen, tak kesudah tuan-tuan. Kalau dibiarkan netizen mengatur hidup kita, tak kesudah jadi dia. Saya orang garang, saya memiliki banyak kata-kata yang kesat dan keras dan saya akan tujukan kepada orang-orang yang masuk dengan niat dia jelek, ataupun saya jawab dengan tujuan walaupun menyinggung perasaan tapi boleh membuka kesedaran pada dia. Saya akan jawab. I'm an old man. Saya dah lalu banyak fasa hidup dan dalam hidup saya, bukan hidup saya selama hidup saya tak buat kerja komen orang. Saya adalah the doer, orang yang melakukan benda daripada saya muda sampai saya sekarang. I'm the doer dan saya memang tak pernah takut pada komen. I'm firm. Saya orang yang tak dimabukkan oleh masyhur dan tak ditakutkan oleh kritikan. Kalau hari-hari saya nak kena fikir dalam hidup kita ni dekat mana kita nak berhati-hati, dekat mana kita nak jaga dan kita tak buat kerja tuan-tuan. Kalau kita fikir hari ni nak jadi orang yang mulia kerana akhlak kita baik, mulia tu pun dah jadi subjektif, akhlak pun dah jadi subjektif. Dalam kita ni bincang hal kritis. Kita ni bincang hal kritis. Hal kritis ni dia adalah kecederaan-kecederaan, sebab tu nama dia critical thinking. Jadi kalau saya nak kena jaga semua benda, tak buat kerja kita ni. Lebih baik saya minta kerja jaga taman botani. Cuma saya rayu pada kerajaan bagi saya jus air, tapi kerja saya siram pokok bunga dan buat taman botani tu jadi indah. Kita bekerja dalam critical thinking. Critical thinking ni dia mesti ada sifat-sifat agresif. Dia mesti ada point blank yang kena dengan tepat dan tak tepat. Kalau saya nak jaga semua orang, baik saya minta kerja perancang kecantikan Kuala Lumpur, jaga taman botani. Okey kan? Terima kasih. Saya tak risaulah. Dibenci orang pun bukanlah perkara yang penting dalam dunia ni. Disukai orang pun tak penting dalam dunia ni. Yang penting adalah menceritakan hal yang betul untuk orang Melayu berfikir. Luka orang yang kena cakap saya itu boleh ada parut, tapi tak sampaikan dia pengetahuan dan dia berada dalam keadaan kelam, itu bahaya. Luka boleh sembuh. Kebodohan tiada obatnya. Kegelapan ilmu tiada obatnya. Maka kita cakaplah hari-hari. Orang tu terluka pun kita tahu luka dia akan sembuh. Tapi kegelapan ilmu tiada obatnya. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.